Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang mengikuti forum pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk bersama-sama mengikuti perbincangan pada hari ini. Tajuk forum yang akan dibincangkan ialah kesantunan berbahasa, iaitu kepentingan dan cabaran dalam komunikasi harian dalam masyarakat. Secara umumnya, bahasa merupakan medium utama yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan idea serta berkongsi maklumat. Namun begitu, cara kita menggunakan bahasa juga memainkan peranan yang sangat penting kerana ia bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi turut mencerminkan nilai, budaya serta kepribadian seseorang individu. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang terkenal dengan nilai kesopanan dan budaya hormat menghormati ini, kesantunan berbahasa merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Penggunaan bahasa yang sopan dan beradab dapat membantu mewujudkan hubungan yang harmoni antara individu dalam masyarakat. Namun begitu, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi pada masa ini, kita dapat melihat bahawa kesantunan berbahasa semakin menghadapi pelbagai cabaran, terutamanya melalui penggunaan media sosial dan komunikasi digital. Oleh itu, forum pada hari ini membincangkan beberapa perkara penting seperti maksud kesantunan berbahasa, kepentingan dalam komunikasi harian serta cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengamalkan kesantunan berbahasa ini. Bersama saya hari ini ialah seorang panel yang akan berkongsi pandangan beliau mengenai topik ini, iaitu Hana. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu Nik Umi Nurmizan binti Abdullah sebagai moderator pada hari ini. Dan di sebelah kanan saya pula ialah Hana Humaira binti Muhammad Zamri, iaitu sebagai panel pada hari ini. Hana merupakan seorang pelajar yang mempunyai minat dalam bidang bahasa dan komunikasi. Beliau juga sering terlibat dalam perbincangan berkaitan penggunaan bahasa yang baik dan berkesan dalam kalangan pelajar. Terima kasih Hana kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai forum ini. Terima kasih Umi. Saya juga berasa sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk berkongsi pandangan mengenai topik kesantunan berbahasa yang sememangnya sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Baiklah Hana, kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan. Baiklah Hana, untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan berbahasa ini? Baiklah Umi, pada pandangan saya, kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan menghormati orang lain semasa berkomunikasi.
Kesantunan berbahasa bukan sahaja melibatkan pemilihan perkataan yang sesuai, tetapi juga merangkumi cara penyampaian, nada suara serta sikap seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kesantunan berbahasa juga menunjukkan kepekaan seseorang terhadap perasaan orang lain supaya komunikasi yang berlaku tidak menimbulkan rasa tidak selesa atau menyinggung perasaan pihak lain. Baiklah, saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Kesantunan berbahasa sebenarnya berkait rapat dengan nilai budaya masyarakat kita yang menekankan sikap hormat menghormati. Sebagai contoh, dalam masyarakat Melayu, kita sering diajarkan untuk menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya, apabila bercakap dengan orang yang lebih tua, kita juga diajarkan untuk menggunakan kata sapaan yang sesuai seperti encik, puan, cik atau doktor. Amalan ini menunjukkan bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja berkaitan dengan bahasa itu sendiri, tetapi juga berkait dengan nilai dan norma sosial yang diamalkan dalam masyarakat. Hana, pada pandangan anda, apakah kepentingan kesantunan berbahasa ini dalam komunikasi harian masyarakat? Pada pandangan saya, kesantunan berbahasa sangat penting kerana ia membantu mewujudkan hubungan yang baik antara individu. Apabila seseorang menggunakan bahasa yang sopan, orang lain akan merasa lebih dihargai dan dihormati. Hal ini secara tidak langsung dapat mewujudkan suasana komunikasi yang lebih harmoni. Selain itu, kesantunan berbahasa juga dapat membantu mengelakkan berlakunya salah faham antara individu. Kadangkala, sesuatu mesej boleh disalah tafsir jika disampaikan dengan cara yang kurang sesuai. Saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Selain itu, kesantunan berbahasa juga memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk imej seseorang individu. Individu yang menggunakan bahasa yang sopan biasanya akan dipandang sebagai seorang yang mempunyai kepribadian yang baik, matang serta berpendidikan. Dalam konteks pendidikan pula, kesantunan berbahasa sangat penting dalam hubungan antara pelajar dan pensyarah. Pelajar yang menggunakan bahasa yang sopan akan menunjukkan sikap hormat terhadap pensyarah serta menghargai proses pembelajaran. Baiklah Hana, bolehkah anda berkongsi beberapa situasi? Baiklah Hana, bolehkah anda berkongsi beberapa contoh situasi dalam kehidupan harian yang menunjukkan kepentingan kesantunan berbahasa ini? Baiklah, antara situasi yang sangat jelas ialah ketika kita berkomunikasi dengan pensyarah atau guru. Dalam situasi tersebut, kita perlu menggunakan bahasa yang lebih formal dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sebagai contoh, kita boleh memulakan pertanyaan dengan ungkapan seperti, "Maaf doktor, saya ingin bertanya sedikit tentang tugasan yang diberikan." Penggunaan perkataan maaf dan ingin bertanya
menunjukkan sikap sopan serta menghormati pihak yang kita ajukan soalan. Baiklah. Selain itu, kesantunan berbahasa juga penting dalam komunikasi dengan ahli keluarga, terutamanya ibu bapa. Walaupun kita berada dalam hubungan yang sangat rapat dengan mereka, kita masih perlu mengekalkan cara komunikasi yang sopan dan beradab. Walau bagaimanapun, dalam dunia moden pada masa kini, kita dapat melihat bahawa kesantunan berbahasa semakin berdepan dengan pelbagai cabaran. Pada pandangan Hana, apakah cabaran utama yang menyebabkan berlakunya kemerosotan dalam kesantunan berbahasa ini? Baiklah, salah satu cabaran utama ialah pengaruh media sosial. Di media sosial, kita sering melihat individu menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan ketika memberikan komen atau menyatakan pendapat. Hal ini mungkin berlaku kerana mereka berasa lebih bebas untuk berkata apa sahaja tanpa memikirkan kesan kata-kata tersebut terhadap orang lain. Saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa singkatan yang berlebihan dalam komunikasi digital juga boleh mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa dalam komunikasi harian. Baiklah Hana, apakah langkah yang boleh diambil bagi memastikan kesantunan berbahasa ini terus diamalkan dalam kalangan masyarakat? Baiklah, antara langkah yang boleh diambil ialah meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kepentingan kesantunan berbahasa. Selain itu, institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam membentuk sikap pelajar supaya menggunakan bahasa yang sopan dalam komunikasi. Sebagai kesimpulannya, kesantunan berbahasa merupakan satu elemen yang sangat penting dalam komunikasi harian masyarakat. Penggunaan bahasa yang sopan bukan sahaja membantu mewujudkan hubungan yang harmoni antara individu, tetapi juga mencerminkan nilai budaya serta kepribadian masyarakat itu sendiri. Walaupun kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam era digital pada masa ini, kita juga perlu sentiasa berusaha untuk mengekalkan amalan kesantunan berbahasa dalam setiap aspek komunikasi. Terima kasih kepada Hana atas perkongsian pandangan yang sangat bermakna dalam forum pada hari ini. Sama-sama Umi. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.